lagi menganyi lah batasnya dia duduk. Lah kau baik ku rasa nak ikan tak je dapat dapat. Payah nak menganyi gini. Kan ikan makanlah kaya kan. Makan ikan, makan umpan tu lah biasa. Nak berisi lu kampung tengah kami. Kau harus dapat ikan merah kok kak? Merah jadi kalau bang? Yo. Ah ini minta lababon. Laba dongo. Dongo ada emang. Aduh, ikannya pakai digen. Oh iya. Ikan poni tahu enggak? Tidak baru tahu ngait nama ikan itu loh. Umpan wancak ko. Bila dapet ikan yang tagak tu. Nih, kau nak makanan Kak Nuriha. Nah, itu cocok dia snack. Tak ada makannya kayak itu. Itu makanan untuk aku kak, makan untuk nyo tu. Cuba dirga kok lain babiso tangan ni gas teh. Weh, lopeh ikan teh. Elok lah dirga. Ha, cuba saja ha. Pergi umpannya lu. Kau harus dapat ikan janda pirang. Janda pirang bagai ada nama ikan janda pirang tu. Alah, ada cacing tu. Ini ada. Kak. Ayo cuba tahu deh. Allah. Memang. Ada lihat menganyam di. Abang suka bang? Ha? Abang suka? Sajoleh bang sedang menganyi duduk di tepi tobek masih kaya je menganyi nama orang. Nanya itu deh. Menganyi ke ha? Tangkai aja. Ha tangkai tu. Oh iya banyak. Ada betul ikan mungkin nak tahu ada. Tangkai gari-gari stand bang. Stand nak punya bang dah. Iya gak nak. Juga lah. Okey mah ambil dulu kan. Iko bang. Itu kaya bang ya. Mau nak kaya bang? Deh, ada bisa lopehnya. Ini godang ikan tu komawan. Ini batu umpan bang dah. Batu kira. Ditukar ikan mah. Santi yang ikan gini ya, batu dijadinya umpan kaya pak. Alah. Aduh senyak lah. Santi yang kena ditobek ke kironya. Ada kaya cik leh bang. Tu ada kaya cik lah ya. Yo. Jadi apa bang? Carilah umpan caci yang di situ aja bisa ada umpan. Oh, ikan suka gali-gali pak Nici ya. Umpan dah caci yang ditukar aja batu. Tuan banyak-banyak kan dah baru tiba sana lah. Kau lah lama apa dulu sih kau warna aja dapat ikan warna. Iko golda bagi umpan. Golda baik. Inyo nak minum doannya makan. Makan. Kau piapong mama nak ada deh hilang ikan gak ada makan ikan piapong. Pulang ke ente. Wih, dah ngomong Itu batu umpan. Ikan kau makan enam batu gini ke? Kau ni kita manggil cacing dari tadi, tak juga dia makan batu aja dah. Waduh wan. Memang mancing sekolah. Mancing suka. Ini mancing. Kecil sekolah. Ikan ni cepet godang gini. Iya. Iya dah. Coret lah lah. Tu badi gua dah tu. Ikannya minum. Alay. Nak betul dah ban, nampak pepung dah cukup dah. Pakai terompa di pepung ni ya, nampak dah. Mah dia makan ni apa ada ikan apa enggak. Bulu tu loh.
Tuh, telepon ketek warnanya. Enggak. Makan deh kan. Nampak kan? Boleh dimakan lendak ikan. Nak dapat ikan nak cakor dah. Nak nampak pepung ada. Tadi makannya tindak umpan habis jo. Tu batu dah dia lah. Nampak di ruang tu. Dengan ngari kayu tu. Tu dia serah dia makan ikan gini kau. Kalau lah ya bang. Nak tahu bang. Santai yo. Untuk kanian tak lah. Pasal tak terompak jadi pepung lah gini tu model gini. Aduh, timbul lubang. Woi, ada lope. Bayu ya. Banyak dapat ikan kawan nak marinan cako menanti deh. Cako menanti deh. Nak nampak tadi makan ikan tegak. Wah, ada nak buat kanian pak. Itu piapa pun itu. Itu mengadu orang menganyi nama tak ala piapung. Nak lomak ikan itu dah. Ai, sagu dia gansang. Olah. Oi patah lagi pak. Ai lah bedo. Godang ikan dah sangkut ni kaya dah. Oh, lah bedo. Marah aku. Lah lepas lihat. Habis ya perempuan tak kira. Tapi bang ganti. Umpan taluah naman ke namuhnya ke goda dah. Memang dah kanian mau nikah nak. Itu mengaduh nama dah. Ada. Nganyi ni patah kaya ah. Udah goda ikan sekolah. Nyong lah dah cuba lu mah tadi makan jadi ikan kan? Dapat oi. Boleh basah ha. Itu menganyi bak payung tak mangga lagi kau. Woi, dapat. Lope. Siang mah. Masuk sampai sekolah weh. Nama dah japu sampai sekolah lek ba menganyi ke. Yalah pancas sebab sangka. Lu balik kak. Salah lah, bi kan tu bewah. Itu deh, dia juga harus tanggung jawab. Kau tangguh masuk untuk ikan. Wah, dia ikan nak bagi. Ini. Tapi yang nak pirang napean pertama kali tu. Itu dijual. Dan minta ikan nila babon dan masa kak. Nila babon, ikan ungu. Cari sadar kan, tahu dah. Dika macam ikan talu kak. Mampu lo janda pirang tamu. Cari tempat yang rondas tu ni ah. Nasiko salah. Bisa kak ah. Nasiko ha. Lo. Bisa kak ah. Bau sana. Payah nak yang dapat ikan nak dah. Wah, kau mengko menganyi godang naik kau. Ayah babon. Siapa babon itu deh? Mungkin ada orang siapa tu? Aku ada uni juga. Mangga mau cocok tapi orang kau. Kami lope, kami ngaya di toge sekolah lah. Ambil air. Lope kami cari balik. Lope ba ala ceritanya. Iya kamu ngaya ke belakang tu inyo. Itu nak urusan kami tu doh. Carikan kami balik. Kebon. Nah, itu dah mengadu kami menganyi kau nak dapat ikan nak kurang. Coba kan kami nak masuk ke situ. Nah, urusan itulah untuk adik kami tu. Ya lope ikan uni ya ke ba ayu lah kan? Ya kan? Ambil sekolah. Ada banyak ikan kami lope ke situ. Lagi ini lah. Itu nak urusan kami tu. Ya keluar lah dia kalau lah mengadu kami menganyi. Harus cari ikan kami dulu. Cari sampai dapat. Ba ala topek selalu ke ditangguh nak dapat bagai dah. Kalau model ikut mbak ada menganyi lah bincangnya hilang ikan lagi. Tak ada ke bapak-bapak ni kau tu. Hilang lah. Hilang. Turunlah dia ini tu kedua lah. Ikan nak masuk ke situ cakap. Ini sebelah mana masuknya?
Tapi nanya sebelah situ, cari mana? Ya sebelah situ pula cari jangan di situ. Iya lah berenang masukku. Kami nggak cari situ cari. Dari mana tahu ninya merenang ke bawah? Kau nyendak ke itu lopenya tu dah tu bahan. Kami cari kata itu coba. Ada imbau nyuruh benda-benda memang ke situ. Sama lagi lagi. Turunlah. Atau keluar. Buat kadun kato lah, ada orang malian di topik atu lah. Mengadu ah. Tak ada pek ke ikan tu dah. Pulang leh. Pulang. Kau sila cuma mangan kayu umpan aja. Kopi golda nak makan ikan tu dah tak ada. Babon. Tadi sampai nate tu janda pirang selai. Babon. Hatu deh. Itu ikan hiu tuh lah tanah. Kalau aku belum hiu kok. Ikan biasanya dah. Babon. Oh, babon. Ikan biasa seolah dicampur sama ikan siko pula. Babon. Babon. Di babon tu godang nama si babon. Nak tamu di tangguk tu deh. Ampak lo godang tak ya? Weh, lah. Babon nanya